gaji bulan lepas pun masih ada lagi, tiba-tiba dah masuk gaji baru. Anda pun pernah rasa macam ni juga tak? Janganlah salah faham. Maksud saya bukan saya nak berlagak, tapi saya nak bagi semangat kepada rakan-rakan semua yang selalu rasa duit gaji itu hanya cuma lalu sekejap atau singgah sekejap sahaja. Biasanya bila gaji masuk awal bulan, tengah bulan dah mula rasa sesak. Sampai bila nak terus begini tanpa simpanan yang kukuh di masa hadapan nanti? Sebelum tabiat ini menjadi kebiasaan dan buat kita rasa menyesal nanti, lebih baik kita mula belajar untuk urus keuangan kita daripada sekarang. Mungkin anda kata, alah, susahlah Zunur. Sebenarnya, bahagian yang paling susah dalam urus keuangan ini adalah masa kita tak ada duit. Tapi, sementara kita masih ada gaji ni, kita buatlah sesuatu yang betul. Cuba ikut nasihat Warren Buffett. Jangan menabung dari apa yang kita tinggal. Tapi, kita belanjakan apa yang kita tinggal selepas kita menabung. Maksudnya, bila kita dapat gaji, kita teruskan asing dahulu untuk simpanan. Jangan tunggu kita ada duit lebih baru kita ingin menyimpan. Percayalah, sekecil mana pun gaji kita pasti akan cukup untuk hidup kalau kita bersederhana. Tapi sebesar mana pun gaji, tetap tak akan cukup kalau ikut gaya hidup yang mewah. Kalau nak ada perubahan dalam hidup, jangan banyakkan bergaya, tapi banyakkan lipat ganda usaha dan ilmu. Barulah kita akan capai sesuatu yang bermakna. Follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan keuangan. Bagi yang nak mula simpan emas dengan Public Gold, boleh hubungi saya untuk bimbingan step by step daripada A sampai Z sehingga berjaya, insya-Allah.